Cik, sekejap cik, just. Okey, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa khabar peminat-peminat sepak takraw tanah air khususnya. Anda bersama dengan saya malam ini, Mohsin Hamdan di Bola Lautan TV, dan kita sedang bersiaran langsung macam biasa di dua channel yang berbeza. Satu di atas ni tangan saya ni, di TikTok. Bawah ni di FB So malam ni kita akan, saya dah lama agak tak live kedangan sepak takraw ni. Jadi malam ni lah kita nak kongsikan sikit mengenai perkembangan terkini Piala Asia 2025 yang masuk malam ini. Kita hanya berbaki lebih kurang 29 hari sikit, lebih kurang macam tu lah. Jadi mana aku nak share ni Saya sebenarnya malam ni yang di FB saya guna saya guna PC. Jadi tak berapa reti sangat guna PC. Bukan PC, saya guna direct pakai webcam yang ada di PC. Jadi agak janggal sikit malam ni. Sekejap. Okay, pakai share dulu supaya lebih ramai orang masuk. Okay, di FB nampaknya view baru ada 20 lebih kurang. Okay lah, tak apa. Baik, jadi apa yang saya nak kongsikan sedikit malam ni lah mengenai beberapa perkara khususnya yang melibatkan komen dulu yang melibatkan pasukan-pasukan yang menyertainya lah. Baik, pertamanya ialah di Piala Asia kali ni. Yang saya kena jelaskan terlebih dahulu adalah Piala Asia ini adalah kali pertama seumpamanya yang berlangsung dalam dunia lah, untuk sepak takraw. Piala Asia sukan lain banyak dah kan. Yelah, hoki ke, bola sepak ke, apa ke, itu dah biasalah ada Tapi untuk sukan sepak takraw inilah kali pertamanya. Saya kesian pula kawan-kawan yang dekat belah bawah ni kan, tak nampak. Saya cuba tinggikan sikit Saya cuba tinggi sikit lagi macam ni gitu Okey, ini tak janggal sangat lah kelihatan saya begini. Okey, macam saya katakan, ini adalah kali pertama lah kejohanan sepak takraw Piala Asia dijalankan dalam dunia. Okey, ini juga adalah untuk saya katakan bahawa salah satulah daripada usaha terkini yang saya lihat diusahakan dengan bersungguh-sungguh oleh Persatuan Sepak Takraw Malaysia, khususnya di bawah kepimpinan Datuk Presiden Datuk Sumali Rizwan, untuk mengangkat sepak takraw ke satu tahap yang berbeza selepas hampir 30 tahun saya bercakap hidup. Dia nanti boleh buat live game takraw Piala KPM Polis kat Perak. Oh ya ke? Tahun ni Perak tuan rumah ke? Oh, bila tu? Ada tarikh dah? Kalau ada bagi tahu siap-siap. So kita boleh lock untuk kru lah pergi sana. Okay, baik. InsyaAllah KPM Cup beberapa kali saya dah pernah lah pergi. Cuma tahun lepas kot saya rasa saya tak sempat nak pergi. Baik, balik pada saya kata Piala Asia ni. Kenal Rusdi Ahmad? Kenal. Apabila hampir 30 tahun lah saya boleh kata, Piala Asia ni tak pernah, mungkin ada cakap-cakap untuk menganjurkan apa semua, cuma tak pernah direalisasikan lah. Ini adalah kali pertama Piala Asia ni dijelmakan dalam bentuk sebegini. Bila lah jumpa dia, lama lah, banyak tahun dah, kat Melaka saya jumpa dia. Apabila Piala Dunia yang berlangsung pada tahun lalu memberikan kesan yang besar. Ini anak dia. Oh, awak anak dia. Kisah Maya awak. Lama saya tak jumpa dia. 4 hari bulan 5, 10 hari bulan 5. Ui. 10 hari bulan 5 tu dah Piala Asia tu. Maknanya Syariah Iman tak main lah. Ya ke? Macam mana lah tengok, tapi mungkin hari 10 tu mungkin tak ada lah. 10 tu tak ada lah kot. Antara 4 ke 9 tu mungkin saya boleh cuba-cuba lah lagi-lagi tu Solo Beta kata bang KP Selangor. KP Selangor pula 13 sampai 17. 13 hari Ahad ni lah. Kan? Ahad ni dah start.
Oh, Inspan dekat dengan rumah saya tu. InsyaAllah boleh tu. Inspan boleh lah, insyaAllah. Nanti DM saya untuk maklumat jadual apa semua. InsyaAllah sebab dekat dengan rumah saya boleh lah. Inspan boleh lah. Nanti saya pun bagi tahu kru lah untuk pergi. Saya rasa Ahad pun saya rasa tak ada masalah. Saya boleh pergi lah, insyaAllah. 14 tu NSTDP tak boleh. Ahad tu boleh saya rasa, insyaAllah. Okay, so back to this. Piala Asia ni adalah kat mana-mana? Ada, mesti. Mestilah ada live. Sebab media rasmi adalah Bola Rotan TV. Media rasmi online lah, media sosial. Dan direktif untuk sosial media untuk Piala Asia ni dikendalikan oleh Bola Rotan TV. Dan kita punya partners adalah Warisan Takraw dan juga Jom Takraw dan juga MBR lah, Masyarakat Bola Rotan. So, dan saya akan juga communicate dengan beberapa saluran-saluran lain ataupun akaun-akaun TikTok contohnya yang aktif, yang untuk saya collab. Astro Arena ada. Cuma sebab dua gelanggang akan berjalan serentak, jadi Astro Arena akan cover satu sajalah. Okey, tak apa, bagi saya explain dulu Okey, kalau saya tak jawab jangan marah tau. Sebab saya tengah channel live di dua-dua channel ni. Kalau saya tak jawab jangan marah dulu. Sebab bagi saya cakap dulu, baru nanti saya akan tengok komen Baik. Now, macam saya katalah, Piala Asia ni adalah kali pertama dianjurkan. Dan kita pula disajikan dengan Piala Dunia di Bihar yang baru saja berlangsung di India. Bukanlah untuk memandang rendah kemampuan India sebagai tuan rumah. Tak, sumpah saya bukan nak pandang rendah lah. Cuma mungkin kerana India pun kali pertama buat penganjuran yang bersifat macam tu. Bersifat macam tu maksud saya ialah dia ada lelaki dan wanita, ada regu, quadrant, double, mix quadrant. Dia ada 4 acara untuk lelaki dan wanita. Wanita pun ada tambahan quadrant dan regu, kalau tak silap. Double pun ada kot rasanya. Jadi acara banyak. Jadi kita tak pelik lah. Dalam masa yang singkat, penjadualan di Bihar tu saya rasa memang agak kram lah sebenarnya. BSL pergi. BSL 16 hari bulan pagi saya dah sampai lah, insyaAllah. BSL memang media rasmi kita. Bola Rotan TV kita media rasmi. India nak piala je tu. Itu betul lah. Satu benda lain. Nurizuddin. Okey. Kenapa wujudnya senario-senario macam ni? Satu ialah sebab negara yang bertanding ni pun dia kena yakinkan kerajaan negara dia untuk terus menyokong perkembangan sepak takraw dekat negara dia. Sebab apabila mereka menganjurkan kejohanan dan bila dia menang, setidaknya satu acara ini membolehkan kerajaan mereka memandang serius usaha mereka. Jadi untuk kejohanan yang akan datang tu, kerajaan dia akan support lah macam tu. Jadi kita macam negara kita, Thailand, kita kena macam belapan dada lah sikit. Sebab memanglah atas kertas mudah je Malaysia dengan Thailand nak pergi ke final kan. Tapi tanpa mereka juga, negara-negara ni pun tak dapatlah nak membantu perkembangan sepak takraw ni dengan lebih besar. Jadi mau tak mau kita tutuplah mata sebelah, lagi je lah dia menang. Cuma cara dia tu tak kena lah sikit. Maksudnya dia sepatutnya acara tumpuan di Bihar hari tu adalah kuadran kan, bukannya acara regu begitu juga double. Tapi dia meraihkan kemenangan dia main regu tu macam dia champion World Cup tu. Sampai ke menteri-menteri dia pun tweet tulis India juara dunia apa bagai kan. Yang kakak lah sebenarnya kan. Piala Asia semua acara ada bang. Ada, keempat-empat acara ada tapi lelaki sahaja. Abang kenapa Azlan Alias ni lihat sangat nak lawan player Thailand pun pening. Itulah kelebihannya ada pada Azlan Alias. Cuma sebelum dia jadi apa yang anda nampak, dia juga mengalami proses yang sama lah. Kalah, kena hina, kan, orang maki, kena kutuk dengan fan. Tapi alhamdulillah dia tak mengalah. Itulah kelebihan Azlan Alias. Dia tak mengalah, dia bangkit dan dia jadi the best version yang kita nampak hari ini lah. Macam tu. Okay, so back to this. Now, apabila kita sebut Asia, sebutannya kita kena jelas tau. ASIAN bunyinya ASEAN. ASEAN sebutannya juga ASEAN. Jadi dalam hal ni kita nak sebut ASEAN yang mana satu, Asian dengan ASEAN adalah dua benda yang berbeza. Ini saya nak kena jelaskan terlebih dahulu.
Asian. Jadi orang pun macam, ini Piala ASEAN ke Piala ASEAN? Faham siapa tahu, cuba komen. Apa yang anda faham beza ASEAN dengan ASEAN? Asian dengan ASEAN. ASEAN dengan ASIAN. Siapa tahu? Cek komen. Waalaikumsalam. Saya tak sabar nak tunggu Piala Asia. Sabar, 28 hari lagi masuk. Waalaikumsalam Mas Syari. List squad Piala Asia dah ada ke? Belum. Apa beza ASEAN, ASEAN dengan ASIAN? ASEAN, Asian dengan ASEAN. Apa yang anda faham? Sebab saya nak kita semua jelas dulu perkara ni, kerana di hujung tahun ni pula nanti, insyaAllah saya rasa November akan berlangsung pula Sukan C. SEA. Apa pula beza tu? Ini yang ramai orang keliru. Khairul Aman tak ada, kami malas support. ada yang risau lah. Asia Cup lah senang, ASEAN tu Asia Tenggara. Kan? Jadi apalah beza ni? Okey, macam ni. ASIAN, ASEAN, Asian, dipanggil Asian Cup. Asian Cup merujuk kepada negara-negara dalam kontinen Asia. Bila katakan dalam kontinen Asia ni, maknanya daripada Timor Leste sehinggalah pergi ke Korea, Jepun, China, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, apa lagi? Filipina, Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar, Indonesia, kita, Singapura, Thailand, Brunei. Ini gagasan Asia lah sebenarnya. Tetapi dalam gagasan Asia ni, ASEAN ni rasanya Asia Tenggara, betul. Itu ASEAN Asia Tenggara, tapi Asian, ASIAN ini merujuk kepada kontinen Asia itulah sendiri. Jadi apabila kita kata kontinen Asia ni, kalau daripada keseluruhan negara-negara yang terlibat dengan sepak takraw, lebih kurang 45 negara yang terlibat, saya boleh katakan lebih separuh sebenarnya negara-negara yang aktif ini adalah negara-negara daripada zon Asia. Jadi yang bukan, contohnya macam Belgium, Jerman, Switzerland, France, Poland, Italy, Brazil, mana lagi, New Zealand, Australia, USA, Kanada, Afrika sekarang pun dah ada. Itulah antara contoh-contoh lah negara yang bukan dalam kontinen Asia. Macam tu kan. Teringin nak bergambar dengan abang. InsyaAllah boleh persoalannya kalau jumpa. Tegur-tegur lah. Okey, jadi saya katakan lebih daripada separuh daripada terima kasih Syam. Lebih daripada separuh daripada negara-negara daripada 45 ini adalah negara-negara Asia. Jadi kita boleh katakan selepas Piala Dunia tahun lepas, ini adalah kejohanan yang besar sebenarnya. Baik. Macam mana nak bezakan ini dengan Kings Cup? Sebelum ini, secara konsisten, Kings Cup ni dianggap sebagai kejohanan bertaraf dunia. Secara konsisten lah, Kings Cup ni dianggap kejohanan bertaraf dunia. Kerana Kings Cup turut menjemput berbagai negara lah, yang terlibat satu dunia lah, kita boleh kata yang masuk. Cuma dalam Kings Cup ini sifatnya dia ada division. Jadi kalau kita fikir logik, macam contohnya bola sepak kan. Bola sepak FIFA World Cup, ada ke division? Mana ada? Tak ada. Sebab tu Kings Cup sebenarnya tak layak dipanggil sebagai Piala Dunia. Macam tu. Macam FIFA World Cup pun, dia perlu ada qualifying kan. Jadi daripada 100 lebih negara dalam dunia ni, takkan semua sekali layak pergi ke peringkat akhir Piala Dunia. Begitu juga dengan sepak takraw. World Cup yang berlangsung tahun lepas, hanya 21 negara saja yang dijemput. Tetapi pun ada division juga sebab memandangkan level permainan tak sama lah sebenarnya. Cuma yelah, mungkin next edition of World Cup ni perlu diperbaiki ataupun ditambah baik berdasarkan kriteria ranking. Sebab tu penting kejohanan peringkat antarabangsa ni perlu lebih banyak dijalankan supaya data cukup untuk istaf dan astaf membuat validation negara berdasarkan ranking. Jadi dalam kata lain, let's say lah kata next round of World Cup buat di mana? Katalah Jepun ataupun Korea berminat nak buat.
Jadi hanya negara yang mungkin top 16 sahaja layak beraksi contohnya. Jadi untuk layak ke top 16 ni, dia kena compete lah. Sukan C lah, apa benda lah. Mungkin akan ada lah kejohanan mengikut kontinen. Kan? Maknanya zon Eropah lain, zon Afrika lain. Ini semua benda yang perlu difikirkan lah. Dan saya percaya ini semua boleh dilaksanakan dengan satu syarat. Apakah syaratnya? Okey. Cuba komen. Apakah syaratnya, rasa-rasanya lah. Untuk apa saya kata tadi untuk dilaksanakan, apakah syaratnya yang anda rasa perlu ada, maka apa saya kata tadi tu possible untuk berlaku. Brazil tak ada hantar ke wakil takraw? Ada. Di Bihar tu tadi dah ada hantar. Untuk ASEAN ni tak adalah sebabnya dia bukan ASEAN kan. Dia bukan Asian, bukan ASEAN. ASEAN is Southeast Asia. Southeast Asia consists of Indonesia, kita, Thailand, Singapore, Brunei, Filipina, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar. Itulah lebih kurang. Apakah ciri kriteria yang mengakibatkan kita boleh nak berjanjikan itu? Okay, saya bagi tahu pada kriteria dia ialah Malaysia perlu mengepalai Islam. Dan saya mendoakan perkara ini berlaku. Ya, Pakistan pun juga betul. Pakistan ada. Nepal pun macam juga. Kita mendoakan perkara itu berlaku. Dan tadi pun saya rasa ramai yang dah baca, PHM pun dah menyatakan tahniah kepada Datuk Nurza Zakaria kerana kekal sebagai Presiden MOM. Dan keputusan ni keluar maksudnya confirm Datuk Sumali Rizwan tak bertanding untuk apa-apa jawatan untuk MOM. Saya rasa itu satu kelegaan juga. Sekurang-kurangnya Datuk Sumali boleh memberikan tumpuan sepenuhnya kepada sepak takraw kerana tahun ini adalah tahun yang sangat sibuk untuk sepak takraw. Sangat sibuk sebenarnya, sangat-sangat sibuk. Okey. Sebelum saya mula lanjut pasal Piala Asia semua, saya nak bagi tahu kepada anda, kepada yang baru-baru masuk, boleh tekan dulu button share supaya lebih ramai orang tengok live ni. Okey. Adakah Asia Cup ini akan jadi acara tahunan? Tahunan tu tidak. Saya tak rasa pun Asia Cup ni perlu ada tahunan. Asia Cup ni mungkin kena ada 2 tahun sekali. Saya rasa itu mungkin lebih bagus. Inilah unless lah kalau memang ada negara yang interested nak buat contohnya, dan possible lah. Cuma penanda aras ni benda yang kita kena buat lah sebenarnya. Tadi pun sebenarnya saya dah tengok dah piala memang piala tu tak dibuat dalam Malaysia. Piala ni dibuat di luar negara. Tadi sampai saya tengok memang grand lah. Memang grand lah. Dan kalau hari tu di Piala Dunia cuma ada satu piala, kali semua kategori ada piala sendiri. Dia macam tu. Okey, macam saya janjikan, apakah kesibukan tahun ni? Tahun ni sebenarnya contoh 14 hari bulan ini sudah pun akan berlangsung bengkel dan juga pelancaran NSTDP, National Sepak Takraw Development Program. Siapa yang follow podcast saya hari tu dengan Datuk Sumali, mungkin kita tahulah sikit sebanyak dah tentang macam mana NSTDP ni akan berlangsung, tapi ada sedikit dan juga saya nampak perubahan saat akhir yang dibuat untuk diperincikan. Apapun nanti 14 hari bulan nanti dah baru kita tahulah sebenarnya. Bahaya kalau Brazil betul-betul training. Sebenarnya tak juga benda Zudin, sebab Brazil sebenarnya dah lama dah dengan sepak takraw, dia bukan baru. Brazil dah main lama dah. Sebenarnya dah hampir 20 tahun Brazil dengan sepak takraw, bukan perkara baru. Tapi kerana di Brazil ni dia tak ada orang yang benar-benar cuba mempopularkan sukan sepak takraw. Tambahan pula dengan kehadiran foot volley, ketibaan tag ball mengakibatkan sepak takraw suram di Brazil. Jadi apa yang anda tengok hari tu di Bihar, mereka ni adalah pemain-pemain tag ball dan juga futsal Brazil lah sebenarnya. Okay, baik. Now, NSTDP. Jadi NSTDP ni launching 14 hari bulan dan tak silap saya tak sampai pun sebulan daripada pelancaran dia 14 hari bulan nanti akan berjalan lah NSTDP ni. So NSTDP ni sebenarnya sasaran bagi tahun 2025 adalah 500 orang pelajar-pelajar sekolah yang berusia 2 kategori. Satu adalah di bawah 17 tahun, satu lagi kategori bawah 14 tahun. Bukan lelaki saja, termasuk pelajar wanita. Jadi NSTDP ni memang sangat-sangat serius untuk membangunkan bakat wanita, dan 8 pusat latihan negeri telah pun dipilih untuk dijadikan pusat latihan bagi NSTDP. Afiq, hari ni saya tak nak cerita pasal teknik. Hari ni saya nak cerita pasal ni dulu. Cerita teknik kan jauh-jauh saja perbualan nanti. Kan? Macam mana janji PSM nak buat kejohanan anjuran Malaysia yang diadakan setiap tahun seperti Kings Cup. InsyaAllah hari ini semua dalam perancangan. Nanti saya cerita pasal benda tu. Baik.
Saya cerita dulu apa progress yang sedang berlangsung sekarang lah. Now, saya bubur lampu sikit lah. Gelap pula. Okey, terang lah sikit. Okey, baik. So, apa yang akan berlaku dalam NSTDP ni adalah handsome lah gambar belakang tu. Itu masa muda-muda lah. Bang, game handsome tak boleh ke wujudkan perempuan? Lokman, dia bukan boleh ke tak boleh. Ceritanya ialah inilah langkah dia awal dulu. NSTDP ni akan mula dulu. Jadi daripada NSTDP ni lah yang akan membawa kemudiannya kejohanan yang melibatkan pelajar perempuan yang di bawah usia ni. Ini prosesnya lah. Sebab nak menganjur ni pun boleh je nak buat kejohanan. Tapi siapa nak main? Contohlah. Yang tengah tengok dengan saya ni kan, anda ada adik perempuan. Berapa orang je daripada berapa orang yang tengah tengok ni sanggup nak bagi adik perempuan ni main sepak takraw? Bagi tahu saya. Kat mana dia nak main kat ganggang ni semua budak perempuan? Ada ke? Tak nak kena campur budak lelaki kan? So kalau anda ada adik perempuan, anda ada anak perempuan, mudah tak kita nak suruh anak perempuan kita main takraw dengan budak lelaki? Saya tak rasa semudah tu lah. Itu antara cabaran besar kita sebenarnya kalau bercakap pasal ni bukan masalah gender bias tau. Tapi ini melibatkan tabu, melibatkan juga ialah moral system dan bangsa tu sendiri lah. It's not easy lah sebenarnya. Kalau kita tengok Indonesia, dia tak kisah. Laki perempuan ni memang dah biasa dah. Masa budak-budak lagi dah main sama-sama gelanggang. Di Malaysia benda ni masih janggal lah sebenarnya. Jadi inilah proses-prosesnya yang kita sedang lalui. Baik. So NSTDP ni nanti bila dah launch, program NSTDP ni akan mula. Apa yang akan berlaku pula ialah pada bulan 5 ni lah Piala Asia. Jadi kalau kita kira hari ni sudah 11 hari bulan, by besok tinggal 28 hari saja lagi sebelum Piala Asia ini akan berlangsung. 8 hari bulan delegasi daripada negara luar akan dah mula tiba. 9 hari bulan tu akan adalah majlis perasmian kejohanan dan saya rasa test squad semua akan berlaku. 10 lah game lah. Macam tu lah sebenarnya. Baik, jadi habis saja Piala Asia, Raya Haji semua, STL pula akan berlangsung. Dia Cup or klinik. Dia bukan klinik, dia memang program. Dia bukan klinik saja, dia program dan dia ada kejohanan dia sendiri. Maknanya pelajar yang dibawa NSTDP ni dia bukan hanya main untuk MSSM saja. NSTDP sendiri ada kejohanannya nanti. Dia begitu. Baik. Now, habis saja daripada Piala Asia, STL akan bermula pada bulan 6 lepas Raya Haji. Habis saja STL pun berjalan, habis satu CL, Kings Cup, habis Kings Cup, SEA Games pula, Piala Tun Ali. Dia akan jadi very hectic ni lah. VSL pula ada 4 circuit, so memang mencabar sebenarnya tahun ni akan jadi tahun yang sangat busy lah. Jadi tak kira lagi ni NSTDP punya program, MSSM punya program kan. Kejohanan-kejohanan yang lain pula, contohnya Piala Menteri Besar Negeri Sembilan akan berlangsung, Piala TYT Penang lagi, Perak pun akan ada kejohanan, UiTM Kelantan pun ada kejohanan besar. Tak masuk lagi kejohanan yang persendirian lagi. Jadi sebenarnya memangnya STL tentang format GP saya tak tahu sebab saya tak terlibat dengan STL setakat ni. Cuma Astro ada minta bantuan saya lah untuk beberapa perkara berkaitan dengan STL ni sebenarnya, tapi bukan sebagai pengulas lah. Banyak medal kat belakang bang. Banyak medal kat belakang. Semua anak-anak saya bukan saya pun. Jahat baju. Emot kan. Okey. Baik. Jadi apabila kejohanan banyak, maka peluang beraksi itu lebih tinggi. That's why bagi saya lah mulai tahun ini, siapa yang masih lagi dengan stigma tak nak main state, anda rugi lah. Saya boleh cakap macam tu lah. Memang rugi lah. Siapa yang tak nak main state, anda rugi. Saya boleh cakap macam tu. Bestnya jadi atlet. Yang kita nampak best time best lah. Yang time tak best tu bukan semua orang sanggup nak hadapi lah. Disiplin atlet apa semua ni kan bukan perkara yang mudah lah sebenarnya. Tapi yalah, sebagaimana orang lain bekerja juga. Orang lain pun kita dengar bestnya kerja. Bestnya kerja on and gas. Bestnya kerja kapal. Tapi time dia belayar 45 hari tak balik, tak siapa pun nak tanya kan. Kerja oil and gas, duduk kat offshore 2 minggu, pisang macam tu kan. Orang tak tahu pula keperluan dia. Macam tu lah sebenarnya. Nampak tu Coach Abu pun jawab. Nampak macam best tapi tanggungjawab tu lagi berat. Betul.
Ni sama-sama kita pun malam ni Coach Abu ada. Jadi kalau ada siapa nak tanya apa-apa yang mungkin Coach Abu boleh jawab. Jadi saya suruh dia jawab lah Okay, now back to this. Baik, jadi daripada Piala Asia ini, logiknya adalah sepatutnya paling tidak akan ada sekitar 18-19 negara. Kalau saya boleh senaraikan, maknanya kalau kita tengok daripada zon-zon belah Arab tu, ialah Jordan, Syria, Yaman, apa segala mana ni. Antara yang hilang daripada radar Piala Asia ni contohnya lah Arab Saudi. Walaupun masa Piala Dunia tu Arab Saudi ada. Macam tu. Mana? Oman pun tak ada. Sedangkan masa Kings Cup hari tu Oman ada. Sri Lanka pun tak ada. Sebab Sri Lanka masih mungkin belum mencapai standard. Bangladesh better. Sebab tu dia ada dari kejuaraan ini. Bangladesh ke? Ada ke? Ke Pakistan? Sekejap, ini sikit Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, China, Chinese Taipei, Vietnam, Korea, Jepun, Filipina, kan? Apa lagi kita sebut Nepal, India, yes, Pakistan, Bangladesh saya tak ingat ada ke tak ada. Ada kot tak ingat. Nanti saya cakap dia lah. Lebih dari 14 lebih kurang. Okay. So sepatutnya katalah berbelas-belas lah. Sepatutnya ada berbelas-belas ya. Banyaknya medal lah. Itulah. Kan? Tu pun orang tak ajak pergi game. So daripada berbelas-belas ni, hanya kalau ikutkan cuma 15 pasukan. Mula target 16 ya. Mula target 16. Tapi malangnya Cambodia menarik diri. Laos tak beri kata putus. Laos ni dia macam pelik sikit sebenarnya Laos ni. Saya pun tak faham Laos ni saya tak faham. Sebab Laos ni saya tengok dia hanya muncul kalau kejohanan tu hanya dalam sebelah-sebelah negara dia je. Contohnya dekat Cambodia dia ada. Kalau dekat Thailand dia ada. Tempat jauh sikit tak nak pergi. Saya pun tak faham. Kali terakhir saya tengok Laos main pun kalau di kejohanan selain daripada Piala Kings Cup dan juga Sukan C adalah di Asian School Games. Dia datang kat Malaysia. Itu je dah. Jadi tak ada. Tak tahu kenapa Laos. Kalau saya jadi staff memang saya ambil tindakan lah. Sebab dia anggap tak berminat dengan nak berkembangan sepak takraw lah kan. India reject code. India ada. India confirm ada. Iran. Yes. Iran yang tarik diri juga. Yes. Iran tarik diri. Okay. Iran tarik diri. Kenapa Iran Okay bu, alright, selamat balik kampung. Ibu besok 9.30 pagi tayar golek tau. Okay. Okay. Iran tarik diri. Kenapa Iran tarik diri? Ini agak kompleks juga. Iran tarik diri. Alasan atas kertasnya ialah sebab tak ada bajet lah. Tapi saya tak rasa lah masalah bajet Iran ni. Sebab sebelum ni mereka komit. Walaupun kerjaan kat mana pun mereka komit. Tapi kali ni saya rasa lah mungkin satu disebabkan ketegangan di timur barat, di tebing barat. Saya rasa lah. Jadi mereka pun tak nak ambil risiko. Takut macam-macam benda boleh berlaku. Saya rasa lah tentu bukan masalah bajet sangat lah. Satu lagi yang agak ralat lah tak dapat menyertai kita ni adalah Myanmar. Agak sadis jugalah bila kita dengar cerita pasal Myanmar ni sebabnya menurut Presiden Persatuan Takraw Myanmar ni ialah kebanyakan pemain Myanmar ni tak dapat dihubungi. Kesan daripada gempa hari tu. Maknanya telefon line disconnected. Elektrik terputus. Bangunan runtuh. Kalau tak silap saya, bangunan kementerian diorang yang berkaitan dengan sukan ni pun affected. Saya dengar macam tu lah. Tapi dalam kata lain, disebabkan apa yang berlaku ketika gempa bumi baru-baru ini sangat memberi kesan kepada Myanmar. Jadi menurut Datuk Presiden Datuk Somali, iaitu kita cuba communicate dengan Myanmar, yang kita dapat communicate hanyalah dari Presiden je pun. Jadi Presiden kata dia dah cuba contact player apa semua, tak dapat, tak tahu mana mereka pergi apa semua. Jadi Myanmar buat keputusan untuk menarik diri. Ada hikmahnya, iaitu daripada 16 jadi 14. Jadual makin singkat lah saya tengok. Itu antara hikmah di sebalik ni lah, jadual makin singkat. Jadi kita ada buffer yang lebih untuk berehat. Maknanya dari satu perlawanan ke satu perlawanan
Sebabnya kita tahu sepak takraw dia tak ada jaminan main berapa lama kan. Itu yang kalau kita kata tak ada jaminan, dia akan main sejam, mungkin ajak kat 2 jam, macam tu lebih kurang. Myanmar power takraw ambil je siapa-siapa. Itulah kalau tanya saya, baik ambil Myanmar yang kerja-kerja kat sini je, tapi tak adil lah pula kan. Orang lain training, orang lain pergi. Jadi Myanmar buat keputusan untuk tidak menghantar. Itulah senario ni kenapa Myanmar tak ada. Iran lah, Iran bagi saya tu pun salah satu benda lah. Jadi saya harap kalaulah memang kerana ketegangan di tebing barat itu mengakibatkan Iran tak hantar, so kita doakan yang baik itu lah. Baik. Jadi tinggal 14. Now, macam mana format Piala Asia ni sebenarnya? Piala Asia ni formatnya ialah ada 4 acara dipertandingkan. Dalam kata lain, kita akan melihat 4 piala yang direbut sepanjang tempoh 10 hingga 18 hari bulan ni nanti. Ada satu piala besar, tadi saya tengok lah, satu piala besar, memang berat gila punya piala ni, yang ditempah daripada luar negara, menggunakan copper, tembaga tu kan. Dan 3 piala bagi 3 acara yang berbeza. Okay, now apakah acara yang akan berlangsung di Piala Asia ini? Pertamanya adalah ibu kepada kejohanan ini, ataupun ibu acara ataupun highlight acara bagi kejohanan Piala Asia ini adalah acara antara. Maksudnya siapa champion antara regu ni, dia memang the best in Asia. Macam tu lah cerita dia. Myanmar kat Malaysia power lompat depan net. Memanglah tang pukul bola tu, first ball dia kena Sebi Bin Syahir, selamat kan. Jadi piala rebutan yang paling besar adalah acara regu. Regu, bukan bergu, regu. Regu 3 orang lah, 3 orang. Baik. So untuk acara regu ini, dia dipertandingkan dalam keadaan acara wajib. Maksudnya semua negara yang daripada 14 ini wajib masuk acara antara regu. Wajib. Jadi maknanya kalau Pakistan masuk, dia kena ada lah. Kalau lawan Malaysia, Malaysia lah. Kan? Kena kalau pakcik-pakcik Pakistan lah itu yang main tentang-tentang. Orang tak tahu lah. Tapi wajib. Acara regu, acara wajib. Acara berpasukan juga adalah acara yang dipertandingkan. Berpasukan lah macam biasa 3 regu tu. Tetapi hanya 8 pasukan saja yang bertanding. 8 ini pula adalah pasukan yang dipilih oleh Astaf berdasarkan prestasi semasa. Maksudnya pasukan yang great lah. Sebab kita tak nak Piala Asia ni yang main semua cak ayam je. Faham tak? Kalau tak nanti orang akan memandang lekeh Piala Asia ni. Kan dia macam, benda lah. Macam tu ya, macam Itali main ke apa. Macam, dia level macam ni pun main Piala Dunia kan. Kita tak nak jadi begitu. Jadi 8 negara saja yang terpilih untuk beraksi bagi Piala Asia. Sekejap, saya tengok nama dulu. Aduh. Okay, there you go. Okay, negara-negara yang akan beraksi untuk Piala Asia acara berpasukan. Saya kata ini adalah dalam sistem jemputan. Dan jemputan ni bukan macam di Bihar tu. Hari tu jemput Bihar ni siapa yang dia rasa dia boleh menang je kan. Ini bukan. Ini jemput yang baik. Sebab kita nak tengok acara pasukan yang baik. Now, siapakah daripada 8 ini? Okay. First sekali saya akan bagi tahu bahawa malangnya antara yang tak ada dalam acara berpasukan ini adalah negara jiran tangga kita. Cuba teka siapa? Cuba komen saya tengok. Anda rasa siapa yang tak ada? Negara clue, negara jiran tetangga. Cuba komen. Saya nak tengok. Siapa anda rasa? Negara mana yang tidak berada dalam senarai 8 pasukan acara berpasukan? Indonesia. Lemak ramai pula. Singapura. Myanmar memang confirm tak ada sebab Myanmar tak masuk. Memang Myanmar tak hantar sebab gempa. Indonesia. Ada 4 orang cakap Indonesia. Di FB tak tahu apa cerita. Dekat FB sebenarnya smooth tak? Saya punya live ni sebenarnya macam tak smooth je. Oh ada.
Indonesia kata Syazwan. Thailand. Takkan Thailand. Okey. Baik. Jawapannya ialah betul. Seperti yang ramai orang cakap. Indonesia tak ada. Alamak. 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 Tak ada lagi. Indonesia tak ada. Maksudnya kelibat Halim Raju. Kita tak dapat tengok. Itulah sayang tu. Baik. Kenapa Indonesia tak ada? Okay. Untuk makluman semua. Indonesia adalah negara yang terakhir sekali mengesahkan penyertaan. Inilah masalah problem. Baik. Tu dah sayang lah sebab Indonesia grip. Baik. Indonesia ni kan. Kita nak tengok lah pemain-pemain Indonesia ni. Jadi, Indonesia adalah negara terakhir yang mengesahkan. Okay. Kenapa? Sebabnya terdapat ada pergolakan lah di Indonesia sebenarnya yang ni kan pergolakan ekonomi bukan lah. Tapi pergolakan lah dengan dia punya persatuan dalam Persatuan Sepak Takraw Indonesia ni, PSTI ni, yang mengakibatkan banyak keputusan yang jelas tak dapat nak diambil. Cumanya akhir sekali lah atas budi bicara dan tolak ansur, Indonesia mengesahkan juga penyertaan mereka dalam acara, bukan acara berpasukan. Dan mereka hanya menghantar, tak silap saya, cuma 6 pemain saja. Dan tetapi ini bukan kaleng-kaleng ni lah. 6 pemain ni memang mantap. Ardian Shah, Rusdi. Baik tu. Gambar abang ke kat belakang tu? Ya, gambar saya. Masalah gambar tu kedip-kedip mata ke? Semuanya macam-macam. Okey, baik. Jadi Indonesia tak ada. So kalau Indonesia tak ada, negara mana je yang boleh nak bagi tentangan hebat bagi acara pasukan? Sebab Myanmar pun tak ada. Tak? Myanmar pun tak ada. Bagi abang tim mana yang banyak improvement akan bagi saingan. Susah nak cakap sebab kali ni banyak upset dari segi listing players. In fact, Thailand sendiri pun mengubah senarai pemain mereka di saat akhir. Ini juga mengejutkan keadaan. Baik. Siapakah 8 pasukan itu? 8 pasukan itu yang pertama ialah, of course lah, kita tuan rumah Malaysia. Kedua, kompom lah, jiran sebelah, iaitu Thailand. Lepas tu, siapa lagi? Jiran sebelah kita juga, Singapura. Okey, 3. Siapa lagi? Pasukan yang juga mendapat hikmat jurulatih kita lah, iaitu Brunei. Baik, siapa lagi? Negara yang berada di matahari terbit, iaitu Jepun, Korea dan juga China. Itu. Dan satu lagi negara yang mencukupkan jumlah 8 pasukan ini adalah India. Jadi kalau kita tengok atas kertas, Filipina tak ada, Indonesia tak ada, Vietnam tak ada, kan? Jadi acara berpasukan ni saya nampak Malaysia dan Thailand adalah calon yang paling sesuai untuk ke finale atas kertas lah, atas kertas. Maknanya kita baca separuh akhir ni 4 paling atas lah kalau atas kertas lah ni kan. Macam-macam benda berlaku lah. Malaysia, Thailand, Korea, India. Saya nampak inilah top 4 yang berpotensi lah untuk berada di pentas separuh akhir. Kalau pecahan grup, saya rasa logiknya mungkin sama ada Malaysia semi jumpa India ataupun Malaysia semi jumpa Korea. Thailand juga macam tu lah lebih kurang. Jadi chances Malaysia ke perlawanan akhir Piala Asia acara berpasukan sangat berpotensi tinggi. Bila final acara pasukan? Final acara pasukan adalah perlawanan yang terakhir pada 18 hari bulan. Okey, bang, tiket nak beli kat mana? Sabar. Sebab tiket belum selesai lagi perkaranya tu. Baik. 8 pasukan. Saya ulang, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, Jepun, Korea, China, India. 8 pasukan ini yang masuk acara berpasukan. Venue Stadium Titi Wangsa. Masih lagi Stadium Titi Wangsa. Okay. Baik, alright. Yang baru masuk, kalau anda terlepas, nanti saya akan download balik benda ni. Saya akan siarkan semula lah untuk anda tonton lah kemudiannya. Baik, sebab saya pun plan hari ni saya macam penat sikit, jadi saya nak tidur awal. Jadi besok ada kedui kahwin dekat Kelang. Jadi tidur awal lah.
Sorry, regu wanita tak ada. Untuk Piala Asia hanya acara lelaki sahaja. Okey, itu untuk acara berpasukan. Now, macam saya kata regu acara wajib. Regu acara wajib. Jadi bila regu acara wajib, semua negara adalah, termasuk yang saya tak sebut. Contohnya Chinese Taipei, Nepal, Indonesia, Pakistan dan Bangladesh serta Filipina. Jadi 14 pasukan ni tak silap saya dia akan pecah 4 grouping. So ada tim yang ada grup yang 4, ada grup yang 3 lah. Macam tu. Okey, bang bagi bayangan regu Malaysia. Lu awal lagi baik. Now, itu acara yang pertama. Acara yang kedua iaitu acara berpasukan dan acara antara regu. Antara regu semua 14 negara masuk. Acara pasukan hanya 8 saja. Kenapa 8? Sebab 8 ini yang paling tinggi dia punya merit. Korea B tak ada. Baik. Now, 2 acara lagi iaitu acara double dan juga quadrant. Double dan juga quadrant. Okey. Macam saya kata tadi, acara regu adalah acara wajib. Dan mana-mana negara yang menyertai kejohanan ini yang masuk acara tak masuk acara berpasukan boleh memilih untuk main acara quadrant ataupun double. Dia pilih salah satu saja. Maksudnya datang Malaysia ni dia akan main 2 acara lah. Acara regu dan quadrant atau double. Faham maksudnya? Maknanya contohlah kata Indonesia. Indonesia dia masuk acara antara regu. Jadi dia pilih acara yang satu lagi ialah dia masuk acara double. Sebab dia tahu double dia kuat. Rusdi dan juga Hadian Shah ni mantap. Kalau kita atas kertas, mereka ni memang yang antara berpotensi ke pentas akhir. Macam tu. Hadian Shah dan juga Rusdi ni. Kan? Itu. Baik. Untuk acara double, Malaysia, kita main 4 acara. Kita main ke 4 acara. Tetapi, kita meletakkan bahawa seorang pemain hanya boleh main 2 acara saja. 2 acara saja. Maksudnya walaupun kita tuan rumah, kita main di keempat-empat acara, setiap seorang pemain kita hanya boleh main 2 acara saja. Tak boleh main lebih daripada 2. Maksudnya ijab bangau contohnya kan Katakanlah dia disenaraikan untuk acara antara regu, dia kena pilih sama ada main double ataupun quadrant. Faham tak? Macam tu. Dia tak boleh main semua acara. Macam tu lah lebih kurang. Macam saya Rosdi, mestilah pasukan dengan acara antara regu kan. Macam tu. So Aidil Aiman, dia dah duduk dekat acara double. Dia boleh ke nak main acara antara regu? Kalau dia macam regu, macam mana pula dia nak main pula quadrant lah? Tak boleh lah. Dia macam tu lah. Lebih kurang prinsipnya macam tu lah. Baik. Jadi untuk acara double, Malaysia, Thailand, India. Of course ni. Malaysia, Thailand, India. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Arif. Kenapa bang syaratnya macam tu? Satunya supaya pemain tak penat. Kalau kita tengok di Kings Cup, kita tengok di Bihar, Akash, semua acara dia main. Mampui. Kalau tengok di Kings Cup, saya rasa Akash ni kalau dia ada power bank, contohlah dia ada power bank kan. Lepas main double, masuk power bank lain. Main quadrant pula. Habis quadrant. Cabut. Masuk power bank lain pula. Main mix quadrant pula. Separuh akhir acara antara regu. Mampui. Semua acara dia main. Masa di Kings Cup lepas. Bayangkan dia main regu, double, mix, quadrant, berpasukan. 5 acara si Akash tu main. Mampui. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Sebab kita nak quality game. Kita bukan nak quantity. Macam tu lah sebenarnya. Sebab PSM dah fikir benda ni dengan ke depan lah. Supaya kita nak prestige kejohanan ni. Kita bukan nak kejar-kejar jumlah permainan. Bukan. Kita bukan nak banyaknya negara yang masuk. It's not about that. Kita nak quality punya game lah sebenarnya. Jadi dan ini bukan kita yang dictate tau. Maksudnya negara mana masuk acara apa bukan kita. Kecuali berpasukan lah. Kerana pasukan diberi pilihan untuk buat keputusan nak masuk double ke quadrant. Terpulang. Itu yang berlaku. Jadi keputusannya adalah acara double ada 7 pasukan yang masuk iaitu Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Rip kan?
Nepal, Taiwan dan Brunei. Jadi maknanya kalau kita kata atas kertas 4 paling kuat ni Malaysia, Thailand, Indonesia, India lah. Macam tu. Saya taklah kata Brunei tak bagus. Saya tak cakap lah Taiwan tak tera. Saya tak kata lah Nepal tak bagus Sebab diorang pun training juga kan. Jadi cuma atas kertas lah. Saya kata macam tu. Baik. Memang syarat macam tu ke bang? Ataupun syarat tu ditetapkan persatuan? Bukan oleh persatuan, tetapi oleh konsensus perbincangan sebuah wakil-wakil negara. Thailand masuk semua acara tak? Thailand cuma masuk acara regu wajib, berpasukan dan juga double. Thailand tak hantar kuadran. Thailand tak hantar kuadran. Baik, kuadran siapa yang masuk? Malaysia masuk, Singapura, Vietnam, Jepun. Vietnam akhirnya ada. Di sini Jepun, Korea, China, Pakistan, Filipina, Bangladesh. Kuadran ada 9 pula. BR ada. Taiwan pun ada. Taiwan memang ada. Chinese Taipei memang konsisten. Kalau kita nak Chinese Taipei ni pun improve banyak sebenarnya. Baik Chinese Taipei. So Bangladesh masuk 2 acara lah. Regu wajib dan juga kuadran. Begitu juga Filipina, regu wajib dengan kuadran. Vietnam pun sama. Baik. Now, kenapa macam ni Salah satulah saya nampak puncanya kerana negara-negara lain mereka tak ada tekong yang grip. Dan ini bagi saya dia terpakai bukan hanya untuk negara-negara macam Nepal ke apa, bukan. Tapi negara-negara yang memang permainannya bagus pun. Contoh macam Filipina, Vietnam, Myanmar, India tekong dia agak baik. Dia agak baik. Indonesia contohnya. Negara mereka kurang tekong. Jadi mereka memilih lah untuk main acara yang selain daripada itu sebenarnya. That's why bila di Bihar sambutan tu lebih kepada kuadran dan double. Itulah senario ni. Baik, jadi daripada apa yang anda dengar yang saya cakap tadi ni, kita faham bahawa penganjuran Piala Asia untuk edisi sulung ini dia lebih kepada satu, nak memastikanlah keterlibatan setiap pasukan dan yang paling penting sekali mengekalkan identiti sepak takraw itu sendiri, iaitu acara antara regu. Acara antara regu ni adalah identiti lah. That's why bila di Bihar hari tu acara antara regu ni tidak dibuka pada semua, dia adalah jemputan. Ni macam kalat sikit lah. Macam tu lah sebenarnya. Bang, kenapa bila Mat Saleh main bola boleh lipat tapi main takraw tak boleh? Mudah dia jawapan dia. Sebab bola sepak, bola dia kebanyakan di ground. Takraw, bola dia semua masa adalah di atas. Agility, timing ni semua tak sama. Dan pergerakan bola sepak sampai ke kita bukan sepanjang masa laju. Sepak takraw ni most of the time bola sampai kita laju. Jadi kalau dia main sepak takraw pun macam hari raya, setahun hanya sekali. Jangan harap kita yang main tertinggal baru sebulan puasa tak main pun ke laut. Bayangkanlah kalau diorang ni jarang main takraw, lagi lah payah. Baru boleh terang, bang, boleh tak terangkan syarat tekong sekarang mengenai kaki? Ini undang nanti saya cerita. Malam ni saya nak cerita pasal Piala Asia dulu. Benda teknikal saya cerita kemudian. Saya nak cerita dulu pasal flow apa semua ni lah. Supaya ramai orang boleh faham. Kenapa saya nak kena cerita benda dulu? Sebab macam saya kata tadi, pertama kekeliruan orang tentang Piala Asia ni sebab tak pernah berlangsung. Ini adalah kali yang pertama. Kedua ialah dengan format pula 4 acara dijalankan sekali. Jadi 10 sehingga 18 hari bulan ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maknanya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9 hari kejohanan ini berlangsung. Bermaksud kejohanan ini berlangsung banyak harinya adalah di hari kerja. Susah tau. Arab Korea hantar HTL. Tak ada. Susah. Kenapa susah? Susah sebabnya hari kerja. Orang nak pergi tengok ni yang masalah. Problem. Siaran mana yang akan dilangsungkan? Yang confirm di Bola Rotan TV wajib ada. Macam tu Piala ni apa cara start dua ni saya cerita ni. Jadi disebabkan itu penjadualan perlu disusun dengan baik supaya peminat-peminat sepak takraw tidak terlepas peluang. Jadi macam mana cerita? 9 hari bulan kita ada pelancaran. 10 hari bulan itu pemulawanan pun bermula. Acara apa yang dimulakan dulu? Acara kuadran dan juga double. Jadi dalam stadium Titi Wangsa nanti 2 gelanggang akan dibuka. Dia akan alternate lah, kuadran dengan double ni. Of course lah Istro nak ambil game yang sedap je kan.
Jadi kuadran double ni akan bersilih gantilah gitu. Macam gitu. Jadi hari pertama dia akan jalankan kuadran double. Hari 12 hari bulan sudah pun perlawanan akhir. STI bulan 6. Untuk menarik semua negara join acara pasukan, kena libatkan semua kategori. Betul. Bila acara pasukan tak tahulah Syari, tapi itu subjek kepada macam-macam perkara untuk dipertimbangkan lah kan. Cumanya tak salah juga kan. Cumanya yelah, kita masih di fasa banyak perubahan-perubahan yang tengah berlaku. Mix tak ada, sebab yang ada ni semua lelaki saja. Share dekat mana? Bola Rotan TV wajib. Kemudian Astro pun akan cover, cuma kalau ikut pengalaman-pengalaman lalu, Astro ni dia cover 8 jam saja. Maksudnya kalau dia cover tengah hari, adalah sampai malam. Pagi dia tak cover. Ataupun kalau dia start cover pagi, sampai ke petang aja dah. Malam tak ada. Macam tu dah. Selamat malam. Siapa yang selamat malam tu? Harga tiket berapa? Tiket semua kita tak boleh nak cakap lagi. Sebab saya pun tak ada maklumat mengenai tiketing dan sebagainya. Waalaikumsalam. Kenapa pertahanan mudah meleset? Teknikal nanti kita cerita. Malam ni kita nak cerita benda teknikal dulu. Malam ni kita cerita pasal Piala Asia dulu. Baik. Jadi 10 hari bulan Mei akan bermula. Saya kata perlawanan akan bermula, kuadran dengan double akan jalan serentak. 12 hari bulan malam kalau saya tak silap akan berlangsung lah separuh perlawanan akhir kalau saya tak silap. Final acara 12 ke 13. Itu lebih kurang final. Dan final ni maknanya malam tu jalan, mula-mula dia akan jalan double dulu kot final, lepas tu baru kuadran. Ke terbalik, itu lebih kurang. Tapi mana pada satu malam tu kita akan menyaksikan perlawanan akhir, kuadran dan juga double. Habis aja pada tu bermulalah acara antara regu. Antara regu tu saya 13 ke 14 hari bulan macam tu lah. Lawan final. Hari Khamis malam Jumaat. Perlawanan akhir acara antara regu. Waktu orang mesti cakap, benda lah main final malam Jumaat. Aduh, saya tak boleh nak tolong jawab lah. Tapi masalahnya jadual. Bukan satu acara. Memanglah kalau ikut dream tu, kalau boleh mesti tak nak Jumaat malam ke, kan? Sabtu malam minggu ke. Lebih kurang lah. Tapi sebab ada 4 acara. Inilah yang mencabar bila menganjurkan kejohanan macam ni tahu. Negara apa je ada. Alamak, tadi saya dah cerita dah. Nanti dengarlah balik line saya pulas balik nanti. Baik, faham Now. So, perlawanan akhir pada 18 hari bulan nanti, masa tu lah baru perlawanan akhir acara berpasukan. Macam itulah. Jadi, anda akan ada 3 malam final lah. So, malam final double quadrant, malam final acara antara regu, malam final acara berpasukan. Itu. Okey. Siapa yang tanya soalan? Tanya soalan. Saya akan jawab soalan. Tapi tanya soalan pasal Piala Asia je. Pasal yang lain tak nak jawab. Tanya dulu. Okay. Adakah semua pemain senarai akan bermain? Macam saya katakan tadi, pemain hanya boleh bermain maksima 2 acara saja. 2 acara saja. Bang, kenapa Pak Long tak join? Sebab dia ada masalah pelepasan majikan. Itu yang masalah problem. Tu. Sebab tu tempat itu akan dikosongkan dan akan diisi oleh jab. Feeder Selangor Piston. Feeder Thai tu bukan dah bersara ke bang? Memang Pak Terpong di padi dah tak ada dah. Okey. Tak ada soalan Tak ada soalan Okey, tak ada soalan. Soal. Faham. Baik. Now. Senarai pemain telah pun dihantar oleh semua pemain semua negara lah. Cuma dia masih belum berada di tangan saya. Saya akan cuba update lah bila saya dapat senarai penuh ni nanti. Cuma yang agak mengejutkan juga adalah Thailand yang sebenarnya adalah pasukan pertama menghantar semua senarai pemain ini akhirnya menukar pemain-pemain mereka baru-baru ini sebelum tarikh tutup pada 31 hari bulan Mac hari itu. Saya dah agak dah. Siam ni bila hantar tu belum komprom lagi. Tiba-tiba dia tukar je lah nanti. Kan? Dan benar-benar berlaku. Okey.
Apa cerita, apa akan ada aktiviti? Kita cerita. Kita cerita pasal list pemain untuk Thailand. Thailand, siapa yang bermain masa di Bihar hari tu, keempat-empat mereka yang main kuadran, fail. Semua ditak bawakan ke Malaysia. Maknanya Tawisak Tongsai tak ada. Siapa? Racan tak ada. Putawan Sopa tak ada. Seksan tak ada. So Thailand merehatkan 4 pemain ini. Siapa pula yang ganti tu? Saya boleh dapat senarai penuh lah. Tetapi antara yang confirm bermain bagi acara double adalah yang petang-petang main macam saya tu. Siapa? Si Rasak. Si Rasak bergasak guys. Si Rasak main. Tawisak Tongsai tak main. Dia direhatkan. Siti Pong ada. Siti Pong masih ada. Siti Pong ada. Lepas tu Tekong yang main reserve untuk Royal Air Force masa STL hari tu pun ada. Siapa nama dia? Nata apa nama Nang Krampai Krampai Keng Keng tu. Dia tu ada lah. Lepas tu Jakrit Tan Bin Bong. Pemain kegemaran ramai Perak Bison ada. Jakrit Tan Bin Bong pun ada. Situ. Tanakon juga ada. Tanpa Tawisak Tongsai, saya rasa kira mungkin yang akan mengisi tempat situ Kitipom lah. Saya rasa lah. Putawan Sopa pun tak ada. Mungkin Varayut masuk, entahlah. Saya pun tak tahu. Tapi saya belum dapat list lagi. Nanti once saya dah dapat, saya akan update lah dengan kalian. Kuadran Thailand kalah dengan Vietnam kan di India. Vietnam ke Myanmar? Vietnam ke Myanmar? Myanmar kot. Vietnam kan? Myanmar kan? Tak silap. Kalau abang main takraw, abang main posisi apa? Alah, lupa lah. Hadiah dulu posisi apa? Aduh. Tak apa. Kisah silam jangan cerita. Sudah lah. Saya main apa pun tak kisah dah tu. Pichet. Okay, ni ada cerita lah ni. Masalah ni. Sepatutnya minggu hadapan Pichet, Pansan, Ratadek, Wichan dan beberapa lain-lain star daripada Thailand sepatutnya datang ke Malaysia untuk perlawanan ujian. Sepatutnya. Tetapi sayang mereka ini dihalang oleh Thailand Takraw Association of Thailand, TAT, melarang mereka untuk datang. Melarang mereka untuk datang. Sebab Thailand sebenarnya memang tengah seram sejuk dengan kita. Jadi dia tak nak bagi peluang kita friendly dengan pemain Thailand yang tak ada kena-mengena pun tak bagi. Begitu kepiluan mereka. Jadi akibatnya kita merasakan yang kita masih kena pergi ke dapatkan jugalah perlawanan menentang Thailand ini sebab untuk memberikan pemain kita readiness, kesediaan untuk berdepan. Seri Wak tak ada. Seri Wak memang tak tersenarai dah sekarang. Readiness lah, kesediaan untuk beraksi di Piala Asia. Jadi 23 hari bulan kalau tak silap nanti pasukan kita akan ke Ratchaburi. 3 hari kot, 4 hari kot lebih kurang lah training dekat sana. Dan jugalah akan buatlah test match dekat sana. Mungkin secara Russia gitu. Dulu Sebi Kuda kan, sekarang Emot lah. Brunei improving lah benda tu. Bang, kenapa Ratadek tak main untuk segala kemasan? Dia yang tak nak. Sebenarnya dia tak nak main. Tapi dia tengah buat comeback lah sebab Thai League dia akan main balik untuk Princess Cup. Cumanya yang kita nampak Thailand memang tengah ada masalah lah. Princess Cup sepatutnya dah berlangsung tapi sampai hari ni masih tak jalan. Thai League kabarnya dia nak buat serentak dengan STL tapi sampai hari ni masih belum dengar khabar berita. Jadi tak tahulah apa nak jadi dengan Thailand ni. Diorang pun tengah ada masalah problem macam tu. Baik, now. So itu untuk Thailand lah. Jadi nanti saya dapat senarai penuh saya akan share lah. Thailand dah jadi macam dulu tak nak bagi
Ni dah, dia dah jadi macam era sebelum ni lah. STI bulan 6. Assalamualaikum bang, nak tanya dari MRT nak ke Stadium Tewangsa tu kat mana? Memang ada hospital besar. Turun hospital besar, jalan kaki sikit je. Dan setakat yang saya dengar tadi perbincangan, sama juga konsepnya macam tahun lepas, iaitu dua coaster bus akan disediakan untuk kita naik daripada pintu depan, dia bawa masuk ke dalam stadium lah. Macam tu. Kan? Cuma tak tahulah, tahun ni mungkin dari segi perubahan-perubahan carnival ke apa tu, tu saya tak pastilah macam mana. Okay? Alright. Abang tiket bila keluar je, saya belum dapat maklumat awal. Dapat once saya mesti bagi tahu. Cuma kali ni saya mungkin tak nak letak dekat laman web saya dah. Sebab tahun lepas masa saya letak link dekat laman web saya, jahanam laman web saya. Bola Rotan TV punya hancur. Laman web saya kota habis. Jahanam, server down. Jadi tahun ni saya tak nak mana aku, lantak aku lah. Itu. Nanti saya beritahu link tu kat mana itulah. Okay, so jadi itulah perkembangannya mengenai Piala Asia. Dan insya-Allah setiap hari saya akan, dan juga kru-kru kami lah, kita akan update mengenai perkembangan Piala Asia ini sehingga dah tamat kejohanan pada 18 hari bulan. Dan anda boleh ikuti kami di laman Facebook rasmi, laman FB rasmi adalah di FB Sepak Takraw Piala Asia Kuala Lumpur 2025. So siapa yang belum klik like, follow, sila ke sana. Itu akan rasmi. Itu akan rasmi dekat situ. Dan kita juga akan kongsi juga perkara-perkara di macam biasa-biasalah di Bola Rotan TV dan juga di channel untuk bahasa. If you are coming not from Malaysia, we will put the information in different language in our FB World of Sepak Takraw. Okay, jadual belum sebab undian pada 21 hari bulan nanti. Undian belum lagi, 21 hari bulan nanti. Bang, ada dengar urusudi main tim mana STL? Kemungkinan besar lah yang bermula dengan huruf P. Russia. Russia. Zaim juga main untuk pasukan berhuruf P, bukan lagi pasukan Kedah sebagaimana Piala Tun Ali. Zaim American juga berhajat ke pasukan berhuruf P, tapi kemungkinan besar dia kekal di Kuala Lumpur. Johor kabarnya akan menggunakan Himat Hazizi Haizil dan seorang tekong kidal yang juga sedang berada dalam skuad kebangsaan. Siapa dalam skuad kebangsaan sekarang ada 2 tekong kidal kan? Siapa yang akan main untuk pasukan Johor? Ini adalah satu kerisauan. P4 Pahang, I cannot tell you all this lah. So tekalah sendiri P yang mana satu. Sebab ada beberapa lah negeri yang bermula dengan huruf P. Pelangor, Pelaka lah P apa kan. PKP lah. Yang mana? Nanti saya update pasal itu. Okay. Alright guys, saya nak end live dulu. Anyway, terima kasih kepada anda menonton. InsyaAllah saya akan download balik live ini. Saya akan kongsikan semula lah di channel-channel kita supaya anda tak terlepas. Okay. So, itu information untuk malam ni. Piala Asia 2025. Countdown dah berlangsung. Mulai semalam sebenarnya 30 hari. Jadi besok hari yang ke-28 untuk menuju ke Piala Asia. Jadi teruskan menonton. Alright guys. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.